Pernah tak anda terfikir, apa agaknya yang diperlukan untuk kita tinggalkan jejak di dunia ni? Bukan sekadar jadi popular, tapi untuk membina sesuatu yang betul-betul kekal. Inilah yang kita nak kupas hari ini melalui kisah 3 tokoh yang memang luar biasa dan telah mengubah sejarah. Cuba bayangkan, seorang pahlawan dari kurun ke-12, seorang reformis sosial dari kurun ke-20 dan seorang pakar undang-undang moden. Nampak macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi sebenarnya ada satu persamaan, satu benang emas yang mengikat kisah mereka bertiga dan itulah yang kita nak bongkar hari ini. Sumber inspirasi kita untuk kupasan kali ini datang dari satu tempat yang mungkin kita tak sangka, sebuah jadual ringkas dari Bahan Pendidikan. Ia menyenaraikan 3 nama ini sebagai contoh kecemerlangan. Tapi persoalannya, kenapa mereka? Apa sebenarnya yang menjadikan mereka begitu istimewa? Jom kita siasat. Okey, perhentian pertama kita undur masa jauh ke belakang, ke kurun ke-12 yang penuh dengan pergolakan. Dekat sini, kita akan jumpa seorang tokoh yang namanya dah jadi legenda, seorang pahlawan yang dihormati oleh kawan dan juga lawan. Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayub, tapi kita semua lebih kenal dia sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dia ni bukan sekadar seorang jeneral perang tau. Dia juga pengasas dan pemerintah sebuah dinasti yang sangat berkuasa, iaitu Kerajaan Al-Ayyubiyah. Ini bukan sekadar tarikh atas kertas. Cuba bayangkan dunia pada zaman tu. Satu era di mana tamadun-tamadun besar saling bertembung. Inilah pentas dunia di mana Salahuddin muncul. Satu zaman yang penuh dengan konflik dan perubahan besar di Timur Tengah. Dan inilah intipati legasi dia. Apa yang menarik sangat kat sini ialah kita nampak dua sisi kepimpinan Salahuddin. Di satu pihak, kejayaan ketenteraan yang ikonik, pembebasan Baitul Maqdis. Tapi di pihak lain, dia juga seorang pembina negara. Dia mereformasi sistem pendidikan dan, yang ni paling hebat, dia tukarkan sebahagian istananya jadi hospital untuk orang awam. Kepimpinan dia bukan semata-mata tentang kuasa, tapi juga tentang kebajikan rakyat. Untuk kita betul-betul faham betapa besarnya pencapaian ni, kita kena faham dulu istilahnya. Bagi Salahuddin dan rakyatnya pada masa tu, pembebasan Baitul Maqdis bukan sekadar kemenangan tentera. Ia adalah satu detik yang sangat simbolik, seolah-olah puncak misi seumur hidup. Okey, sekarang jom kita lompat masa jauh ke depan, kira-kira 800 tahun. Kita tinggalkan medan perang zaman pertengahan dan kita mendarat di Mesir pada kurun ke-20, di mana satu bentuk pengaruh yang sangat berbeza sedang muncul. Inilah dia, Hasan al-Banna. Jawatan rasmi dia, Mursyidul Am, yang bermaksud pembimbing umum bagi gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan gerakan yang diasaskannya ni akan terus membentuk landscape politik dan sosial bukan sahaja di Mesir tapi di seluruh dunia. Beliau hidup dalam zaman yang penuh gejolak. Bila empire lama mula runtuh, banyak persoalan timbul. Siapa kita sekarang? Kemana hala tuju kita? Dalam kekosongan dan pencarian identiti baru inilah, Hasan al-Banna mula membina legasinya. Legasi Hasan al-Banna ni tak dibina dengan pedang, tapi dengan pen dan ucapan. Beliau menulis karya-karya penting, membina sebuah organisasi dari bawah, dan yang paling utama, beliau seorang pendidik. Beliau membentuk cara fikir tokoh-tokoh besar yang kemudiannya menjadi sangat berpengaruh. Jadi, kuasa dia terletak pada idea dan keupayaannya untuk bagi inspirasi pada orang lain. Daripada pembaharuan sosial, kita beralih ke tokoh kita yang terakhir, yang impaknya boleh kita rasa dalam kerangka undang-undang dan institusi moden khususnya di Malaysia. Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Nama ni memang seorang gergasi dalam bidang perundangan. Cuba fikir sekejap, beliau bukan pakar dalam satu, tapi dua dunia undang-undang yang selari berkhidmat di peringkat tertinggi dalam kedua-dua sistem sivil dan syariah. Satu pencapaian yang menunjukkan kepakaran yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh kurun ke-20 yang hidup dan berkarya semasa era pembinaan negara Malaysia. Sumbangan beliau secara langsung membentuk landscape perundangan negara yang kita kenali hari ini. Dekat sinilah kita nampak impak beliau yang kekal. Beliau bukan sekadar mentafsir undang-undang, beliau membantu menggubalnya. Legasi beliau bukan setakat dalam buku teks, ia dirasai dalam kehidupan seharian jutaan rakyat Malaysia melalui undang-undang yang beliau bantu bentuk dan institusi pendidikan yang beliau bantu bina. Jadi kita dah jumpa seorang sultan, seorang reformis dan seorang hakim.
Tiga dunia yang sangat berbeza. Jadi, apa benang merahnya? Apakah pengajaran yang tersembunyi kat sini? Bila kita letak sebelah menyebelah macam ni, baru nampak jelas coraknya. Tiga bidang yang sama sekali berbeza, dipisahkan oleh beratus-ratus tahun. Ini membuktikan yang kecemerlangan bukanlah tentang apa yang anda lakukan, sama ada memerintah, berorganisasi atau berhujah, tetapi tentang bagaimana anda melakukannya untuk memberi impak maksimum dalam konteks zaman anda. Jadi inilah rumusan utamanya. Mesej dia jelas. Legasi kita tak ditentukan oleh jawatan kita, tetapi oleh impak yang kita tinggalkan. Sama ada anda berada di medan perang, dalam komuniti, atau di dalam bilik darjah, sumbangan yang bermakna boleh dicapai di mana-mana sahaja. Kita dah lihat legasi yang ditempa dengan pedang, dengan pena dan dengan undang-undang. Persoalannya sekarang untuk kita semua, dalam abad ke-21 yang serba pantas ni, apakah yang akan menjadi legasi kita? Sumbangan apakah yang akan terus bergema untuk generasi akan datang? Itulah soalan yang ditinggalkan oleh tiga tokoh hebat ini untuk kita sama-sama renungkan.